Selangor dan Kuala Lumpur semestinya ada sejarah yang tersendiri. Rekod-rekod lampau sekali lagi dipertemukan di Stadium MPAJ. Bagi pasukan Selangor yang seperti biasa menurunkan Dayana Balkis Zamrin, Yuswevana, Chen Sujen dan seorang lagi Hadfina binti Firdaus, iaitu pemain pertahanan kanan mereka. Sambil Ansyah Murad seperti biasa ketua pasukan akan memimpin di bahagian tengah kepada pasukan Selangor. Sambil itu kita ke tengah padang untuk perlawanan yang sudah pun dimulakan oleh Ain Izzati Zainal, pengadil yang akan memimpin perlawanan pada petang ini. Tivashini di sebelah kiri, Hadfina yang di pasukan Selangor. Tampanan dari Yuswana. Ansyah Murad di sebelah kanan mengatasi pemain pertahanan Kuala Lumpur. Yuswana dengan satu cross ke bahagian far post. Masih lagi berjaya dikawal oleh pasukan Selangor. Tivashini, satu lagi hantaran cantik sebenarnya. Gunakan belakang kepala. Tandukan itu tepat menerjah ke jaring gol pasukan Kuala Lumpur daripada Yo Minji. Pemain tengah untuk pasukan Selangor meledak seawal minit ke-6 dan mendapat bantuan daripada Tivashini. Lihat sekali lagi bagaimana jaringan itu terhasil. Tivashini, saya kira borak itu keluar, namun pemain ini berjaya menyelamatkan keadaan sebelum melakukan satu hantaran tepat sebenarnya ke kepala Yo Minji untuk beliau membuka tirai jaringan. Beliau meledak hat-trick pada minggu lalu ketika Selangor menang 9 pada ketika ini. Antar ke sebelah kanan Ansyah Murad dengan larian deras masuk ke dalam kawasan kotak penalti. 1 lawan 1 dan mudah. Jarang-jarang kapten pasukan ini tidak berhasil di depan pintu gol. Dan itu berjaya dibuktikan dengan satu rembatan yang menggegar jaring gol pasukan Kuala Lumpur. Ansyah Murad, kapten pasukan, yang sudah pun menempatkan diri selaku senarai penjaring gol terbaru untuk pasukan The Red Giants. Sekali lagi lihat bagaimana gerakan yang membebaskan Ansyah di sebelah kanan. Sukar untuk menandingi kepantasan kapten ini. Beliau membawa bola itu masuk sedikit ke dalam, mencari posisi yang sesuai sebelum melakukan sakin. Akan memaksa para pemain untuk memberikan sedikit aksi yang cukup cemerlang, memerlukan kudrat. Dan kali ini gerakan yang sama seperti jaringan yang kedua. Ansyah hantar ke tengah, mudah. Akhirnya Julissa Sineros, penjaring terbanyak kejohanan, berjaya juga memecahkan badi sejak separuh masa yang pertama, sejak awal permainan lagi. Beliau melakukan pelbagai aksi, pelbagai percubaan dengan pelbagai gaya. Akhirnya rezeki, beliau menerima hantaran yang baik tepat daripada Ansyah Murad ke tengah sebelum melakukan satu tolakan mudah untuk menewaskan Rozaini Bakar buat kali ketiga. Gerakan yang cukup mudah ni. Tivashini dijangka akan melakukan hantaran, namun memilih untuk menolak pendek kepada kapten pasukan. Ansyah, oh, cantik kuisan itu. Baik sebenarnya dari Najwa Aidina. Wow, jaringan yang cukup memukau daripada pemain tengah pasukan Selangor. Satu flip, saya sendiri pun terkeliru sebenarnya dengan jaringan yang cukup unik daripada Najwa. Beliau menempatkan diri selaku penjaring gol terbaru pada petang ini. Lihat bagaimana
Hantaran yang dilakukan dari sebelah kiri. Oh, cukup baik sebenarnya. Bola itu sedikit keliru untuk ditangkap pemain penyerang untuk pasukan Kuala Lumpur. Baik daripada Najwa. Cantik rembatan masuk. Dari luar kawasan kotak penalti. Jaringan yang cukup mempersona. Rembatan secukup rasa, ketepatan dan kelajuan merangkumi segala-galanya untuk jaringan kelima buat pasukan Selangor ini. Dan ia dihasilkan oleh seorang penyerang yang dilahirkan sempurna, iaitu Julissa. Lihat bagaimana peluang yang dimiliki itu tidak dipersiakan. Beliau melihat seketika ke arah pintu gol, menyedari ada ruang yang ditinggalkan sedikit di sebelah kanan pintu gol, sebelum melakukan rembatan deras untuk angka 5 buat pasukan Selangor. Kembali diteruskan aksi di Stadium PJ. Yuswevana beraksi selaku pemain pertahanan tengah pada ketika ini. Cantik tolakan ini. Tidak offside. Peluang untuk Kasih Kamila. Kasih mudah leret dan masuk. Baru beberapa minit dimasukkan. Beliau mencuri tumpuan dengan jaringan ini untuk angka ke-6 buat pasukan Selangor. Tampak segar dan tampak lebih tajam. Baru dimasukkan. Dan dia sudah membantu Selangor untuk terus melebarkan kedudukan. Lihat bagaimana peluang yang berjaya disudahkan oleh penyerang pasukan Selangor ini. Hanya satu tolakan ke dalam kawasan kotak penalti. Tidak menunggu lama dan terus untuk melakukan rembatan leret. Kuat untuk dikejar oleh Jukalisha. Najwa dia nak di bahagian tengah. Hantaran jauh, cantik sebenarnya. Larian pantas dilakukan oleh Mekarania. Mekarania dengan rembatan deras, meletup di dalam pintu gol pasukan Kuala Lumpur. Mekarania dimasukkan di separuh masa yang kedua. Menunggu saat yang lama untuk bersinar dalam perlawanan ini. Dan akhirnya beliau terus memberikan cahaya kepada pasukan Selangor dengan rembatan yang cukup kencang ini. Bermula daripada Najwa Aidina. Satu lambungan ke bahagian atas. Dikejar oleh pemain ini. Masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Sebelum melepaskan satu peluru yang menerjah ke dalam jaring gol pasukan Kuala Lumpur. 7 masa. Farisha untuk Tiva Shini. Tiva cuba mengacah, melakukan satu skill sebelum masuk ke dalam. Tiva. Itulah dia whistle yang ditiup oleh Ain Izzati. Menamatkan debaran untuk hari perlawanan minggu yang ketiga di antara Selangor dan Kuala Lumpur. Keputusan masa penuh di Stadium PJ. Selangor menang bergaya memendam cabaran Kuala Lumpur dengan 7 jaringan berbalas kosong, sekaligus meletakkan mereka kembali ke puncak liga setelah 3 perlawanan berturut-turut. Terima kasih kerana terus setia bersama kami hingga ke whistle penamat. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang untuk aksi LWN musim 2026. Sama saya pada ketika ini adalah Kapten Pasukan Selangor yang dipilih selaku pemain terbaik kejohanan untuk perlawanan minggu ketiga di antara Selangor dan juga Kuala Lumpur. Pertama sekali, keputusan yang cukup membanggakan 7-0 dan ada satu jaringan daripada kapten pasukan. Secara keseluruhannya dipilih selaku pemain terbaik perlawanan. Apakah perasaan Aisyah? First of all, Alhamdulillah, saya bangga dengan tim untuk tahun ni. So basically kita teruskan momentum ni untuk masa yang akan datang. Ringkas. Selepas ni, apakah harapan kapten pasukan untuk Selangor terus kekal mendominasi Liga Wanita?
harapan saya and pasukan, coaches, management, insyaAllah kita kekalkan momentum ni dan bagi yang terbaik lah untuk setiap match akan datang. Ya. Okay.